InsyaAllah khutbah pada hari ini bertajuk Alam Barzah, sebuah persinggahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai muslim yang berpegang pada tauhid, keimanan kita terhadap hari kiamat bukan sekadar memenuhi keyakinan terhadap rukun iman, malah ia adalah nasihat yang mengingatkan kita bahawa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan yang singkat. Di padang mahsyar nanti, setiap amal perbuatan kita akan ditimbang di dalam mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ruang untuk berselindung dan tiada lidah yang mampu berbohong. Ini kerana pada hari itu setiap amalan akan dihitung dengan seadil-adilnya. Setiap manusia pasti akan sampai ke satu daerah yang tidak mampu ditolak, iaitu daerah kematian. Sesungguhnya kematian bukanlah sebuah titik noktah, melainkan ia adalah jambatan yang membawa kita ke sempadan di antara alam dunia dan alam akhirat, iaitu alam barzakh. Di sanalah bermulanya kisah sebenar seorang hamba. Di sana jugalah nanti kita akan berada di sebuah liang lahat yang sangat gelap. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, setiap kali kita melalui kawasan tanah perkuburan, pernahkah terlintas di fikiran kita, apakah keadaan mereka yang sedang bersemadi di sana? Bagaimanakah nasib mereka ketika ini? Sama ada sedang menikmati keindahan di dalamnya, ataupun sedang menanggung azabnya. Dan pernahkah kita membayangkan bahawa suatu hari nanti, kita juga pasti akan menyusuli langkah mereka? Terdapat banyak hadis Nabi SAW yang menggambarkan situasi di alam kubur. Antaranya yang pertama, detik pertama kita di alam kubur adalah merupakan langkah pertama kita menuju ke alam akhirat. Detik tersebut tidak sama sekali seperti hari-hari kita di dunia yang dihiasi cahaya lampu, tilam yang empuk mahupun teman di sisi. Sebaliknya, ia adalah alam yang penuh dengan kesunyian, kegelapan dan sangat terasing. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan-persinggahan ke alam akhirat. Jika seseorang itu selamat daripadanya azab kubur, maka urusan setelahnya akan menjadi lebih mudah. Namun, jika dia tidak selamat daripadanya, maka apa yang berlaku selepas itu adalah lebih dahsyat lagi. Perawi berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan berbanding pemandangan di alam kubur. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Bayangkanlah, jasad yang selama ini dimanjakan dengan pakaian indah dan tidur di atas tilam yang empuk, tiba-tiba dibaringkan di liang yang sempit, dibaluti dengan kain kafan putih, ditemani dengan tanah dan cacing. Tidak ada lagi isteri, tidak ada lagi suami, tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi sahabat atau harta yang dapat membantu. Yang menemani ketika itu hanyalah amalan dan takwa yang diusahakan selama ini. Yang kedua, setelah dikebumikan tanpa menunggu masa yang lama, lantas penghuni kubur akan dikunjungi oleh dua tetamu yang istimewa, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini akan memulakan soalan kubur yang hanya mampu dijawab oleh iman dan amal soleh ketika di dunia dahulu. Mereka yang gagal melalui ujian ini akan diseksa terus menerus sehinggalah berlaku hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seseorang hamba itu apabila telah dikebumikan di dalam kuburnya
Dan apabila teman-temannya telah pulang, dalam keadaan dia mendengar daripada langkah mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Kedua malaikat mendudukkan hamba tersebut dan bertanya, apakah yang pernah kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang mukmin, dia akan membalas dengan jawapan, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu dahulu di neraka. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan sebuah tempat di dalam syurga. Maka dia dapat melihat kedua-dua tempat itu serentak. Kemudian diluaskan kuburnya seluas 70 hasta. Dan kuburnya itu dipenuhi dengan tanaman yang menghijau, sehinggalah hari mereka dibangkitkan. Adapun bagi orang kafir atau munafik, ditanyakan kepadanya, apakah yang pernah kamu katakan tentang lelaki ini? Dia, iaitu orang kafir dan munafik, menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang ramai. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mahu mengikut petunjuk. Lalu dia dipukul dengan tukul besi tepat di antara kedua telinganya. Lalu dia menjerit dengan satu teriakan yang dapat didengari oleh makhluk di sekelilingnya, kecuali jin dan manusia. Maka disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud.